Paman, lama ke kat sini? Saya baru nak kejutkan abang. Dari tadi aku cakap kau tak... Oh, tak apalah. Tak apa. Sarapan apa pagi ni? Saya tak goreng mi bang. Kita makan biskut je. Ayang comel-comel tak dengar. Nyesal aku tanya. Macam manalah rumah kau ni? Ha? Tak ada satu pun makanan. Macam mana kau boleh hidup? Tingkap tak payah tutup. Tutup pintu je. Lagipun rumah ni tak ada orang nak masuk. Tak ada barang. Aku cakap dengan kau. Satu makanan pun tak ada dalam rumah. Kemah? Saya bagi abang bilik punya le besar bang. Abang tak selesa? Abang nak tidur dalam kemah? Serabutlah kepala otak aku ni bila cakap dengan kau. Sebab itulah kau tak ada bini. Tali sabut buat aku ni. Kau jangan banyak cakap. Sekarang ni kau bawa aku pergi dan saling. Sebab aku lapar, keburu. Nak makan. Ni, kau nak ke mana? Pergi belakang dapur, ambil papan. So,